Okay guys, so hari ni aku berada dekat PWCC dekat Pulau Pinang sebab hari ni bakal berlakunya media punya session untuk Malaysia Auto Show. So nak tahu apa ada dekat Malaysia Auto Show yang dekat Penang ni? Apa hal, kita register dulu, ambil pas dulu. Ok, so dah selesai pendaftaran, goodie bag pun dah dapat. Dekat belakang aku ni dia punya entrance lah kalau korang tengok. Dekat dalam tu lah segala jenis tu nenek brand kereta punya booth ada kat dalam tu. Sekejap lagi kita pergi tengok lah apa yang ada. Let's go guys. Ok guys, so sekarang ni inilah dia sejurus selepas masuk daripada entrance tu, korang akan straight nampak grand prize. Ini grand prize grand prize untuk grand lucky draw. Collect your passport, complete the survey, submit your entry, stand a chance to win. So basically bila korang masuk aja kat dalam ni, korang akan nampak lah yang ni drone besar ni. Lepas tu dekat belah kiri korang akan nampak IMAS punya booth. Ini IMAS, dia akan pamerkan ataupun dia akan tunjukkan lah diorang punya EV model dan juga PHEV punya model. Dan aku rasa korang tahu je kot, untuk IMAS ni dia ada IMAS 7, IMAS 5 dan juga IMAS 7 PHEV. Dan sebelah kanan ni pula diorang punya model-model ICE lah, macam yang korang nampak sekarang ini. Dekat sini ada Proton S70, dekat sini ada X50. Ini semua yang premium, yang hitam-hitam saja. X90, ada Proton Saga kat sini. So dekat sini basically memang kawasan jajahan Proton lah. Belah sana pun ada juga beberapa model, especially ICE punya model lah, X50. Lepas tu ada X70 Sport Edition guys. X70 Sport Edition style lawa. Nampak premium guys, nampak premium. Alright, dan seterusnya belah sini pula macam yang korang nampak je lah, ada booth Hyundai dan diorang showcase lah model-model yang diorang ada. And then sebelah sini ada apa? GWM punya booth. Dekat sini ada diorang showcase model Haval H6 HEV, GWM Tank 300 HEV. Lawa lah yang ni. And then yang seterusnya kita ada Omoda dan juga Jeku punya booth lah. Ora, good cat. Ora ni ada GWM. Aku sebenarnya tak pernah masuk dalam mana-mana kereta EV ni tau. Alamak. Dan apa lagi yang ada? Jom kita pusing lah. Mat, dekat belah sini ada Cherry Cherry. Aku pun entahlah Mat, Aika ke Cherry ke, Born to Play. Lepas tu kita jalan lagi. Yang belah kiri ni macam aku cakap tadilah, ini IMAS punya territory. Ni booth G-Tour. Macam biasalah, ada juga beberapa model yang diorang showcase dekat sini. Ada Dashing, macam-macam lagi. Ada ni Kia punya booth. Korang tengok Kia Carnival yang baru ni. Lawai. Lepas tu ada Kia Sportage. Yang seterusnya Dongfeng. Ni Dongfeng 007. Nampak lawa lah siap. Tengok dalam dia. Style teruk weh. Macam mana lah rasanya dapat pakai kereta-kereta EV ni. Yang ni custom punya booth. Ini masih lagi Dongfeng. Dan yang paling penting, dia punya tagline Driven by Tomorrow. Maksudnya kau tak boleh drive hari ni, dia macam mana kau niat nak drive hari ni pun, dia akan tetap drive tomorrow juga. Selain daripada booth-booth untuk kereta apa semua ni, ada juga yang bukan kereta punya booth. Contohnya macam sekarang kat depan aku ni, booth Castrol. Dalam tu macam menarik permainan yang ada tu. Ada simulator. Lepas tu apa ni? Beat the Time. Ini adalah dia punya game-game dia. Ni game tumbuk-tumbuk. Dekat sini dia punya main stage. Ini apa? Aika Tigo, Aika O3, Born to Play. Ni Aika punya booth lah. And then selain daripada Castrol dengan custom, ada juga Dunlop punya booth. Takkanlah korang tak tahu kan, Dunlop ni memang semua rasa dia maklum lah, antara brand tayar yang dikenali ramai lah dalam Malaysia. Seterusnya ada BYD punya booth. Dia setiap booth akan ada diorang punya aktiviti sendiri, akan ada diorang punya game sendiri. Dan selain daripada kau nak survey-survey, nak tengok-tengok, nak usah-usah macam mana rupanya kereta apa semua kan, boleh buka. Denza nice memang. Tutup pintu macam gitu aja. And then ada Leap Motor. Ini pun aku rasa diorang specialist dalam menghasilkan kereta-kereta EV ni kan. Nampak macam ada dia punya vibe-vibe EV je kereta-kereta dia ni. Dan seterusnya ada juga booth untuk Elf brand minyak enjin lah. Tengok, ini je booth yang sesat ada motor selain kereta. Terima kasih. So kau tengok lah, kalau yang dah biasa main dengan barang-barang motor, barang-barang kereta, Elf ni antara jenama-jenama minyak enjin yang korang familiar lah. Dan seperti mana yang telah pun dimaklumkan pada aku tadi, diorang bukanlah setakat ada minyak
minyak enjin untuk kereta saja, diorang juga ada cover ataupun ada produk juga untuk motor. So kalau ada antara korang yang pakai minyak enjin ataupun produk daripada Alf ni, sila komen dekat bawah. Dan seterusnya kat sini ada booth Tesla Model 3, Tesla Model YL. Ui, ini memang nampak simple teruk dalam ni. Ini saya punya first time tengok Tesla dari jarak dekat. Ini kereta yang bakal diselubungi. Diselubungi inilah. Kita akan tengok kejap lagi. 10,500 unit terjual dalam masa 4 bulan, guys. Oh. So, since launch. Now, dulu kita macam risau, but we are also happy with the 10,000 unit Ini untuk IMAX 7 ni. Ini untuk total registration untuk IMAX 5 masih lagi ongoing ya. Here we go in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, this is the IMAX 5 now in G3. Engineer Abdul Rashid Musa, Engineer Yusuf Yusuf, Wansiti Nobaya Kamaludin, Engineer Dairul Charis, as well as Puan Salawati. Spins, and they'll be more than happy to go through the car with you. And yes. Okey guys, so itu sedikit introduction IMAX 5 color yang baru, iaitu color Jade Green. Dia bukan model baru, model yang dah ada dalam pasaran IMAX 5, cuma color ajalah yang berbeza. Dia datang dengan color yang baru. Dia kira macam kejuruteraan color set lah. Macam tu lah lebih kurang. Lepas ni kita akan ada something gonna happen dekat custom punya booth. Lepas tu ada opening ceremony, dan selepas tu kita makan dulu. Sekarang ni aku berada dekat custom. Come on lah, siapa aja yang tak tahu apa itu custom, antara salah satu platform jual beli kereta secara online lah. Ni kira macam motorbike untuk kereta lah. Tengah main game. Kena. Tangan janganlah goyang macam tu, bro. Ni mesti orang KL. Betul. Kalau goyang-goyang Push. Alah. Lemah. Beli start, belum start. Oh yeah. Itu dah keluar. Rapat sikit bang, dia tak gigit bang. Tak gigit. Jauh lah daripada kau. Bulat. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kena habiskan. Bergegar kan? Dekat custom ni diorang ada buat beberapa game lah. Ni aku main tadi dengan Anep tadi. Lepas tu ada spin dan menang kat situ. In 3, 2, 1. Alright, selain daripada korang boleh cuci-cuci mata tengok kereta Auto Show Penang ni kan, pada event ni juga korang berpeluang untuk test drive segala jenis model yang available yang untuk di test drive tu lah. Aku pun tak sure lah model apa yang available, dan dia punya route agak jauh juga. Dia punya test drive punya route almost 5 km. Kiranya macam bukan sekadar test drive suka-suka lah. So korang kena datang, serius korang kena datang. Okay guys, yang dekat sini adalah Bufori punya kereta. So berdasarkan daripada dia punya spec sheet ni, ianya adalah sebuah ultra high performance GT punya kereta. Dia ada 2 seat, typical sports car, pakai 2 seat, dan yang paling penting dia fully handmade dan made in Malaysia. Dan ini dia punya program lah sepanjang Penang Auto Show ni, start daripada 1st sehinggalah 3rd Mei 2026. Hari Jumaat dia akan start. Ada Jazman Jaafar, International Racing Driver meet and greet Lepas tu ada drift car showcase, ada macam-macam aktiviti penuh dengan aktiviti. So korang kena datang. Okay guys, so itulah dia serba sedikit apa yang ada kat Penang Auto Show 2026 ni, bertempat dekat PWCC ataupun Penang Waterfront Convention Center. So kalau kata korang berminat nak datang, nak cuci-cuci mata kan, nak tengok kereta-kereta baru, lepas tu benda-benda yang ada dekat dalam Auto Show ni, korang boleh datang lah. Start daripada 1 hari bulan Mei sehingga 3 hari bulan Mei 2026. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, so kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.
Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay.